Nasta'in wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Sebelum saya bermula, tuan-tuan, marilah sama-sama kita bagi tepukan gemuruh kepada Tuan Aziz yang akan menjalankan istiqamah. Mudah-mudahan kita semua berdoa kemenangan pada 14 hari bulan memiliki ataupun dimiliki oleh Tuan Aziz dan Barisan Nasional, insya-Allah. Yang berhormat sahabat saya Datuk Dr. Wee Ka Siong, Ketua Pemuda MCA Kebangsaan. Sahabat saya Saudara T. Mohan, Ketua Pemuda MIC Kebangsaan. Saudara Anwar Safian, Ketua Pemuda Barisan Nasional Negeri Kelantan. Saudara Ustaz Fendi, Saudara Luqman Nur Adam, Abedin, Ketua Peti Undi, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak yang semati sekalian. Terlebih dahulu saya memanjatkan syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat kita berkumpul, dapat kita berhimpun di Peti Undi ini untuk sama-sama kita nyatakan sokongan orang muda Mani Urai kepada Barisan Nasional. Hamba malam ni begitu terharu sebab pada malam ini buat kali pertama pentas ceramah pemuda bukan hanya ada orang UMNO, pemimpin UMNO, tetapi kita bersama dengan sahabat-sahabat kita daripada MIC dengan MCA. Siapa kata Barisan Nasional tak boleh bawa pemimpin-pemimpin daripada kaum-kaum yang lain? 2-3 hari yang lepas saya diberitahu bahawa Lim Guan Eng datang ke Mani Urai. Begitu bangganya PAS memperkenalkan Lim Guan Eng. Macamlah dia ni Saidina Omar Abdul Aziz. Macamlah tak pernah Barisan Nasional ada pemimpin-pemimpin Melayu, Cina dan India duduk di atas satu pentas. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, yang pembangkang ni DAP, PAS, keadilan baru-baru ni saja nikah mutah. Kalau sebelum ini memang tak ada. Kalau dulu PAS anggap DAP sebagai kafe. Kalau dulu DAP kata langkah mayat dulu sebelum nak laksanakan negara Islam dalam agenda PAS. Tetapi tuan-tuan, malam ini adalah soal sahabat sejati. Sahabat sejati bukan kahwin untuk pilihan raya. Bukan macam PAS, DAP dengan keadilan. Sahabat sejati macam UMNO, MCA, MIC daripada tahun 1955 lagi kita bersama. Daripada sebelum kemerdekaan, negara Malaysia ini dituntut kemerdekaan oleh pemimpin UMNO, MCA, MIC bersama. Inilah perikatan yang tulen. Inilah barisan yang tulen. Yang ada di Pakatan Rakyat itu adalah tiruan murahan PAS, DAP dan keadilan. Tuan-tuan, kalau saya nak cakap tentang sahabat sejati, sahabat sejati MCA, MIC dan UMNO tak pernah kita balah, tak pernah kita tentang habis-habisan. Tak pernah saudara Wee Ka Siong kata langkah mayat saya dulu sebelum nak melaksanakan agenda UMNO. Tak pernah UMNO kata langkah mayat saya dulu sebelum berjuangkan agenda MCA, sama juga dengan MIC. Tak pernah kita cakap macam tu. Tetapi kalau kita tengok pembangkang, kalau kita tengok Pakatan Rakyat, Karpal Singh boleh kata langkah mayat saya dulu sebelum melaksanakan agenda PAS. Karpal Singh boleh saman Tuanku Sultan Perak. Karpal Singh boleh kata jangan ada lagi soal negara Islam dan hukum hudud dalam Pakatan Rakyat. Tolak secara mutlak. Dalam UMNO, Barisan Nasional, MCA, MIC tak pernah kita tolak secara mutlak. Mana tuan-tuan pernah dengar MCA, UMNO, MIC bantah? Mana pernah saya kata langkah mayat saya dulu? Mana pernah MCA, MIC cakap benda yang sama? Sebab apa? Sebab kita ini adalah sahabat sejati dalam Barisan Nasional. Bukan macam Pakatan Rakyat, tuan-tuan. Nampak macam bersatu, nampak macam ada kata sepakat. Tapi percayalah tuan-tuan, kalau Pakatan Rakyat ini menjadi kerajaan persekutuan, tak sampai sebulan negara Malaysia hancur. Dasar pun tuan-tuan tak boleh setuju. Saya ambil contoh yang paling senang. Dalam parlimen berapa kali Lim Kit Sang yang diundang minggu yang lepas
bagi ceramah di mana orang yang lama. Pernah kata DAP sokong meritokrasi. Maksudnya dia tak nak lagi, dia tak nak kontrak sosial yang lama. Dia kata kalau boleh Bumi Putra dengan bukan Bumi Putra itu disatukan. PAS tak setuju. PAS kata mana boleh. Itu contoh mana tidak ada kata sepakat. Semalam Menteri Pelajaran Tan Sri Mahyudin umum bahawa kita akan tukar dasar pendidikan. Kalau dulu matematik dengan sains diajar dalam bahasa Inggeris, pada tahun 2012 kita tukar balik kepada bahasa Melayu. Keadilan kata setuju, sebab keadilan sokong dipulangkan kepada bahasa Melayu. PAS pun setuju. PAS kata memang betul kita martabatkan bahasa Melayu. Tetapi DAP hari ini kata kalau boleh di kawasan-kawasan bandar kita teruskan dengan PPSMI. Tak ada kata sepakat. Macam mana tuan-tuan kalau kita nak perintah negara Malaysia yang berbilang kaum, yang berbilang agama, satu parti ada satu dasar, parti yang lain ada dasar yang lain. Macam mana di Kelantan ada satu dasar, di Kedah ada dasar yang lain, di Pulau Pinang ada dasar yang lain, di Selangor ada dasar yang lain. Kacau tuan-tuan, hancur negara kita. Sebab itulah pada malam ini saya tampilkan pemimpin-pemimpin daripada MCA dan MIC. Tak pernah kita buat sebelum ini. Kita buat malam ini kerana saya nak tunjuk kepada tuan-tuan, saya nak tunjuk kepada adik kakak, saya nak tunjuk kepada Pakatan Rakyat. Inilah barisan yang tulen, yang jaga antara satu sama lain. Kita tidak hina sesama kita tuan-tuan. Tak pernah kita hina sesama kita. Walaupun Mani Urai, kawasan Parlimen, kawasan Don, 99% pengundinya Melayu dan Islam. Kita undang rakan-rakan kita daripada Barisan Nasional. Kita nak tunjuk ini baru betul. Kalau Pakatan Rakyat penipuan saja tuan-tuan, kerana nak kuasa. Kerana nak kuasa, dia sanggup tutup semua masalah yang wujud antara PAS, DAP dan keadilan. Macam mana nak setuju tuan-tuan? Contoh negara Islam, tadi Lokman sebut. Memang betul. Saya nak ulangi sekali lagi sebab saya terlibat. Waktu saya berdebat dengan Rusam di Dewan Lendang Islam Kota Baru, saya tanya Rusam, betul saya tanya depan 4,000 penyokong PAS. Saya tanya kalau Pakatan Rakyat rampas kuasa kerajaan persekutuan, kalau hari ini Pakatan Rakyat